Laila, Ilya, Ya. Saya Mira. dalam rancangan Reaksi Kingdom Pass. Let's go. Jarang tengok apa yang keluar kat FYP TikTok tu. Itulah yang tengok. Gitu. Tengok yang happy-happy je. Selalu. Jarang. Mood. So dia macam best. TNB tak silap. TNB yang dia kat rumah kampung, ada budak tu dengan nenek. Oh, yang anak yatim tu. Bukan, dia bukan rakyat yatim. Dia yang ceria sikit tu. Yang ramai-ramai tu turun datang tu. Naik kereta banyak-banyak tu. Kita pernah tengok bila ramai-ramai. Ah. Dekat kampung semua ceria. Yeah. Colour happening. Iklan Petronas 2025 yang tajuk dia Anak Siapa Ni. Sebab yang tu lawak. Yang tersilap rumah tu. Oh, Dia ingat rumah Pak Long dia. Rupanya bukan. dia iklan raya sedih tau sebenarnya. 2013 kot. Anak yatim mau 2 orang. And then dua-dua, seorang buta, seorang pekak. Kan anak-anak yatim tengah makan kan. Dia tanya Fizi balik mana? Lepas tu dia kata dia tak ada siapa, jadi dia tak balik lah. Kita tak adalah. Kita kurang sikit sebab dia sedih. Kita suka. Jarang. Ilya? Kita suka Petronas ke TMB yang konvoi raya tu? Ada yang diorang beli konvoi. Seronok kat situ. Kita suka sebab dia punya vibe memang sentimen raya. Tak suka sedih-sedih. Tak nak lah emo sangat tak raya. Kalau sedih betul. Jadi. Nanti nangis. Yeay! Ready! Let's go. Juli dan Rumi. Ikut Julis Suka je ni iklan raya. Alah. Ya kot, tahun ni lah punya ke? Saya macam pernah nampak Puan Hidayah. awak ni. Macam apa throwback sama. cerita dulu. Macam flashback orang cakap masa raya zaman muka dulu. saya ni macam Iga Zuri. Tapi nampaknya memori puan ni dah hampir penuh. Full storage. Tak boleh ke saya nak Macam laptop kita. Maaf. Oh, faham. Topat. Topat. Nak suruh pilih untuk delete ke? Bukan, dia nak tengok balik. Balik. Tapi kan dah full. Nak tengok balik. So dia nak delete. Saudara penonton kan? sudah bersedia. Mari kita Dia buat saksikan. macam inside out. Saudara penonton sudah bersedia. Mari kita saksikan memori raya terbaik Puan Hidayah. Azmi janji tak nak panas Azmi balik, okey? Satu anak dia. Itulah pasal. Oh, it's okay. Mak faham. Kenapa dengan muka It's Azmi? okay. I understand. Nampaknya memori baru ni ada yang korap sikit. Anak dia dah tak ada ke? Alah, siapa Anak dia tak ada. sebab dia teringat mak dia. dah pasal Oh ni. ni. Rasa macam baru semalam aja. Ya Puan. Kita sebenarnya lebih senang ingat Indonesia. Pula. Lepas tu dia pergi timeline. Lama balik ke? So dia delete anak dia ke? Delete memori dengan anak dia macam tu. Cucu Cucu dia ke? Pula dia lupa kot. Betul lah apa Ilya kata. Tentu dia ni. Dia nyanyuk Alzheimer. Dia nyanyuk sekarang. Lah, flashback ke? Tengok ni ada bawa apa? Dia suka Julie. Mm-mm. Maksudnya, yang detektif tu anak dia lah. Azmi. Satu hari nanti, Papa akan lupakan Adam tak? mungkin. Tapi kalau Papa lupa. Plot twist. Betul lah. Betul. Papa nak ada niatkan Papa Wih. tau. Rupanya tu anak dia. Janji? Janji. Janji dia capati. Menarik. Sangat mind blow sikit lah. Out of box. Betul. Dia sangat kreatif. Tapi dia bagi awareness juga kan. Betul. Sedih lah. Genre yang sedih. Tapi tak terlalu Sedih. crucial sedih. Tak terlalu hit ke jiwa. Maybe dia nak buat audience tak terlalu sedih sangat. So it makes like ada happy ending. Dan awal-awal video tu pun nampak macam yang happy. Ready? Pakcik ni kalau cerita iklan raya yang sedih-sedih je mesti dia. Ada happy ni segim. Nak tak boleh. Biasa. Ya, betul. Takkan seekor je Dia Saleh. Dia mah. Mana cukupnya. Bukan dia nak bayar. Ini kalau kucing buka puasa, kucing pun tak kenyang Pak Saleh. Hai Pak Saleh, tengok macam isteri saya. Siakap 3 rasa. Takkan seekor je Pak Saleh. Mana cukupnya.
Nak apa ni? Ini kalau kucing buka puasa, kucing pun tak kenyang Abang Saleh. Nanti datang rumah buka puasa InsyaAllah. Tapi dia ajak. macam tu lah. Tapi tone dia tak kena. Abang Saleh, Abang Berapa Saleh. mini? Wife dia ke? Baby dia susah kot. Masak ikan keli goreng. Ikan goreng weh. Tak tengok lagi pun. Cuma dapat sneaker. Dia bukan dia nangis yang betul-betul feel tau. Terasa orang ni. Oh kau. Itulah provoke dia orang tu. Dah kau. Ini tak terlalu pakcik tu. Malulah tu. Pakcik tu dia kalau tak pegang watak ayah, Atuk. watak pak Orang susah. saya, Fiyu, masih lagi selain daripada tu level dia masih sedih lah, level yang 1. Kalau dia pegang watak tu dah level 10. Sedih dia tu. Tu maaf cakap. Tapi kan for me dia macam dia buat iklan raya dia macam nak cepat habis. Biasa. Asyik. Setuju. Ayah. Apa kau jahat? Aku lempang muka kau bau tahu. Berapa rate? 10-10 untuk emotional. 8-10. 8-10. Emotion. 6/10. 4/10. Ready. Macamnya. Baby down. Something. Boleh musik raya. Wow, cantik sinematik. Something. Something. Oh, musical. Musical raya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dari hati turun ke tangan, dari tangan ke tegak jual. Jalan berlenggang tepi muara, boleh ku tanya apa rahsia? Jalan berlenggang tepi muara, boleh ku tanya apa rahsia? Rolling in the deep, itu okay, faham. lagunya. Ada kan rolling in the deep lagu dia. Okay, got it. Ada tu. Deadline dan pick up line. Cantik lah. Pisang emas dibawa balik dari Kemaman sampai Cerating. Diminta ajar bertolak dalik. Ini mesti. Buat itu ni. Takbir bergema di Aidilfitri, rendang ketupat dah tersedia. Jom mencekik, jom buat berlari. Oh, rupanya ini permainan kau ya? Gaduh. Lah, Mak Ngah, ni Alia tengah buat konten lah. Konten? Iya. Okey tak? Inilah rahsianya. Bunyi ketang ketong keleteng. Keteng-keteng. Memang tambah something-something. Inilah rahsianya. Bunyi ketang ketong keleteng. Memang tambah something-something. Fikir barat. Lembut-lembutnya daging. Cucuk udang crispy. Cantik. Love sangat. Yang suka yang video yang speak insane ni. Dia macam feeling wicked. Musical gitu. Wicked. She's got a point. She's an icon. Macam Majika. Dia best. Dia lagu kot. Dia buat jadi lagu. And then lirik dia mostly dia kaitkan dengan pantun. Yelah, dia macam dia pantun 2 kerat. Pergi kedai beli rokok, kedai tutup. Patara kata mantap. Best. Suka sangat. Yes. Musical. Kreatif. Yes. Iklan raya yang paling best daripada Spritzer. Dia ke arah yang bawa ke arah Gen Z lah. Yang Betul. Paling best. 10-10. 11/10. Wow. Mi 9/10. Kenapa 9? Sebab tak semua orang perfect lah. Tiba. Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya.
Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya. Bye. 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 Sekejap ni ikan raya. Alah, nak tunggu kelepes tak keluar-keluar. Dulu. Tidak boleh makan ketupat. 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 Tentu dia ni. Dia nyanyuk Nyanyok. Nyanyuk. Nyanyok. Pita nampak orang pita Yelah yang dia rap tu lah. Yang dia berpusing-pusing kat kedai orang. Fire.